Okey guys, yang ni masih lagi kita mendayung sambil kita jalan pelan-pelan, bermakna kita dah separuh dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita ni dah tak lama lagi kita dah nak sampai dekat port yang dituju. Okey guys, siapa-siapa yang nak datang tu boleh follow kita dan boleh rojo-rojo, tak ada masalah. Dan juga kita nak tunjukkan keseronokan di aktiviti rafting kita bersama dengan peserta. Dan juga kita dah tengok keseronokan antara grup peserta kita ni daripada Perak Malaysia. Dan juga kita dah sampai di tempat yang salah satu tarikan dia yang sangat bagus. Dan juga dekat sana ada sawah padi ya, tepi-tepi sungai tu yang begitu cantik, pandangan dia yang sangat luar biasa. Dan juga kita masih lagi di tepi sawah ya, yang begitu cantik, pandangan di depan tu ada bukit dan juga sawah padi yang begitu kehijauan ya. Dan kami punya pelampung juga sempat juga memusing ya untuk kita melihat keindahan tepi-tepi sungai dia ni. Dan antara aktiviti rafting yang kita lalu ni masih lagi kami di sungai yang sama. Dan juga aktiviti rafting ni dia salah satu aktiviti juga yang ni rafting yang slow. Dan mungkin ada juga yang suka aktiviti rafting yang lasak. Nanti kita akan tunjuk. Dan juga yang ni kita dah sampai ke tahap sungai yang begitu laju air dia. Kami duduk saja tak payah mendayung. Dan juga tahap perjalanan kami pun dah nak sampai. Yang ni dia agak gedebak-gedebuk sikit sebab air dia memang terlalu laju. Dan bagi yang suka aktiviti rafting tu, jangan lupa follow kita. Dan tak lupa juga kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk grup peserta daripada Perak Malaysia bersama dengan Cik Nawakoma dan Haji Hakimi. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat di TikTok semua yang selalu follow kita. Yang belum follow tu jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum.